Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dimuliakan dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bulan Ramadan ini adalah bulan rahmah. Bulan di mana kita mendapat didikan rohani melalui madrasah Ramadan. Sikap rahmah ialah salah satu ciri sebagai seorang Muslim. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Yang bermaksud, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersikap Ar-Rahman. Maka sayangilah semua yang ada di muka bumi ini, nescaya kamu akan disayangi yang berada di langit. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Sempena cuti sekolah, izinkan saya berkongsi beberapa saranan bagaimana kita dapat memupuk sikap rahmah di kalangan ahli keluarga kita, khususnya anak-anak kita di dalam bulan Ramadan ini. Pertama ialah dengan cara menyemai sikap cinta, sikap rindu terhadap bulan mulia ini daripada usia kecil lagi. Beberapa minggu sebelum bermulanya bulan Ramadan, kita sudah boleh mengajak anak-anak kita membuat persiapan rohani dan jasmani serta mengadakan perkongsian ilmu dengan mereka terhadap pelbagai aspek berkaitan dengan bulan Ramadan. Kita sendiri perlu menunjukkan contoh yang baik di dalam mengharapkan kehadiran Ramadan dan mempersiapkan diri untuk menjalani ibadah puasa. Anak-anak kita belajar daripada tingkah laku kita. Janganlah pula kita menunjukkan sikap terbeban dengan kedatangan bulan Ramadan, malah meluahkan rasa cinta dan rindu akan ketibaan bulan Ramadan yang mulia ini. Kita juga boleh mengajak anak-anak kita menghias rumah atau ruangan tertentu di dalam rumah kita. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan perhiasan yang bertemakan Ramadan atau mereka kad ucapan dan dekorasi mereka sendiri melalui aktiviti seni yang pelbagai. Ini boleh memberikan mereka ruang untuk mengekspresikan kegembiraan mereka tentang kedatangan bulan Ramadan dengan cara mereka sendiri. Saranan kedua saya ialah mendidik anak-anak tentang kepentingan doa sebagai senjata seorang Muslim. Kita boleh mengajak anak-anak kita berdoa bersama-sama sebelum tibanya bulan Ramadan, juga sepanjang berlangsungnya bulan Ramadan ini. Dengan cara ini, kita mendidik anak-anak kita nilai dan kepentingan meletakkan harapan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pengampunannya. Kita boleh mengajak mereka berdoa bersama-sama kita sebelum berbuka puasa, selepas mendirikan tarawih atau solat berjemaah, malah pada bila-bila waktu. Saranan ketiga ialah untuk kita mengatur aktiviti amal bersama anak-anak, walaupun melalui aktiviti yang ringkas. Kita boleh mengajak anak-anak berkongsi makanan berbuka dengan jiran-jiran, menggalakkan mereka menyumbangkan wang saku mereka di dalam tabung masjid atau tabung amal, membeli dan menyediakan barangan keperluan untuk disumbangkan kepada golongan yang memerlukan, dan banyak lagi cara lain. Selain daripada memupuk sikap rahmah terhadap makhluk dan insan lain, aktiviti-aktiviti amal ini juga boleh meningkatkan kesedaran sosial dan nilai-nilai empati di dalam diri anak-anak kita. Saranan terakhir saya buat hari ini untuk memupuk sikap rahmah sesama ahli keluarga ialah dengan mengajak mereka untuk mempererat dan memperbaiki hubungan silaturahim di antara ahli keluarga yang sudah lama tidak berjumpa atau tidak bertegur sapa. Kadang-kala di dalam sesebuah keluarga itu terdapat perselisihan faham atau berlaku perpisahan dan perceraian yang menyebabkan hubungan di antara ahli keluarga itu renggang. Kita sebagai ibu bapa
mesti menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak kita tentang peri pentingnya menyambung silaturahim, khususnya dengan ahli keluarga yang sudah lama tidak bertemu atau bertegur sapa. Terdapat banyak hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan menyambung silaturahim. Di antaranya hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Yang bermaksud, wahai umat manusia, berilah salam dan berilah makan kepada yang memerlukan dan sambungkanlah silaturahim dan dirikanlah solat pada waktu malam sewaktu orang-orang lain sedang tidur, maka masuklah ke dalam syurgaku dengan aman. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibn Majah. Semoga usaha-usaha di dalam bulan Ramadan ini memperkukuh hubungan kasih sayang di dalam keluarga para pendengar sekalian dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Sekian daripada saya. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.